Tindakan terakhir kasih sayang seekor ibu ini ialah membiarkan anak-anaknya memakannya hidup-hidup. Dia tidak lari, dia tidak melawan, dia mengizinkan mereka. Laba-laba gurun ini hanya mempunyai satu peluang untuk membiak sepanjang hidupnya. Satu kelompok anak sahaja. Apabila teluk menetas, anak-anaknya tidak berdaya, buta dan kelaparan. Lalu si ibu melakukan sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya mula mencair, organ dalamannya sendiri mula terurai, bertukar menjadi cecair berkhasiat. Dia memuntahkan cecair itu ke bahagian mulutnya dan anak-anaknya mengerumuninya, memakan dari tubuhnya. Namun muntahan itu tidak mencukupi. Selepas 2 minggu, anak-anaknya memanjat tubuhnya dan menebuk bahagian abdomennya. Mereka mengisap isi dalamannya selama beberapa jam. Para saintis mengesahkan bahawa dia tidak cuba melarikan diri. Dia masih hidup sepenuhnya semasa proses itu berlaku. Satu-satunya organ yang tidak dimakan ialah jantungnya. Apabila semuanya berakhir, hanya kira-kira 4% daripada tubuh asalnya yang tinggalan rangka kosong yang dikelilingi anak-anak yang gemuk dan sihat. Dia hanya mempunyai satu kehidupan. Dia menukarkannya menjadi makanan supaya anak-anaknya dapat memiliki kehidupan mereka.